Terima kasih yang klik video ni, yang tekan video ni dan nak tengok video ni. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga yang pernah tengok video-video sebelum ni. Tak tengok lagi video-video sebelum ni, boleh tekan dekat atas ni ataupun dekat bawah ni. Saya sediakan link playlist senarai main, koleksi video, produk-produk yang saya guna dan saya pakai. Bolehlah tengok. Untuk kali ni, saya ada power bank tau. Power bank ni daripada Asus. Power bank ni dia ada dua kabel. Ni satu kabel dan lagi satu kat sini. Jadi kita boleh tarik. Ni kabel type C satu dan juga lagi satu kabel untuk iOS. Dia ada dua versi tau. Untuk yang saya ada ni 20,000 mAh. Dan lagi satu versi 10,000 mAh. Jadi boleh pilih lah sama ada nak yang 10,000 ataupun 20,000. Yang saya ada ni 20,000 lah. Kat atas ni dia ada bateri level tau. Jadi mudahlah kita nak tahu berapa paras bateri yang kita ada untuk power bank macam ni. Dia ada 4 port pengecasan lah. Untuk yang kabel ni 2, kabel type C untuk iOS, dan juga di bahagian atas ni kabel type A. Jadi dalam satu masa kita boleh cas 4 lah. 4 output untuk power bank ni. Warna yang saya ada ni warna hitam. Dia ada juga lagi 3 pilihan warna. Warna putih, warna purple dan juga warna biru. Jadi kalau kita tengok kabel dia berserabut macam ni kan, kita tak mau guna, kita boleh letakkan balik kedudukan asal dia. Di tepi macam ni. Kabel ni akan duduk di tempat asal dia balik lah. Kita boleh tarik. Yang ni kita boleh buat dia sebagai tempat pemegang. Warna pun boleh pilih. Kapasiti bateri pun boleh pilih lah. 10,000 ataupun 20,000. Kita juga boleh dapat sekali dengan beg tau. Beg macam ni. Jadi mudah lah kita nak letak power bank kita dalam beg yang macam ni. Dalam kotak dapat sekali dengan panduan pengguna ataupun stiker pelekat yang macam ni. Dan juga dia bagi sekali dengan kabel type C yang macam ni. Jadi kita mudah lah untuk cas dia kan. Mudah lah kita nak guna power bank macam ni kan. Dia ada 4 output. Jadi kita boleh cas untuk yang pakai kabel type C ataupun iOS. Ataupun nak cas phone member ke, ataupun kita sendiri ada 2 phone kan. Jadi mudah lah kita untuk cas guna power bank yang macam ni. Dapat sekali dengan beg yang macam ni. Nak beli power bank macam ni, boleh tekan dekat produk kat bawah. Jadi kita boleh guna untuk smartphone kita ataupun peralatan-peralatan yang lain. Dan mudah nak guna dia. Okey, itulah dia untuk video kali ni. Power bank daripada Asus. Bantu saya dengan menekan butang like ataupun nak bagi komen ataupun nak share video ni. Terima kasih menonton. Jumpa lagi video seterusnya.